Hey guys, kita punya breakfast hari ni makan RM3 je. Okay, this is my sister tengah tidur. Okay, kenapa aku ambil gambar? Sebab aku nak beli tudung lagi. Ni my outfit today. Pergi ke Pasar Bayang ni untuk aku beli tudung tadi tu lah. Sebab tudung yang aku beli online tu bercorak-corak and tak sesuai untuk combo. So aku nak beli tudung yang kosong and sesuai lah untuk combo nanti. Pada masa yang sama, my family pun beli souvenir. Okay, after tu kita pergi ke Museum Terengganu untuk photoshoot. Sebab kita dah janji dengan abang tu kan. Sebab kita set date dalam pukul 3 macam tu. Okay, tadi kan aku make up dalam awal pagi. So muka aku sekarang dah tak fresh dah, korang tengok. Lepas tu aku tengoklah WhatsApp and abang tu cakap 3.30 baru dia datang. Sebab dia agak lewat sikit lah. Aku tak tahu dia dari mana. Okay, ni gambar hasilnya. Okay, korang tengoklah harga aku dah bagi tahu dekat situ. Sekali dengan IG dia. Jadi sekali pun aku dah masukkan kat situ juga. Korang boleh tengok. Kalau korang berminat lah dengan gambar-gambar yang aku tunjuk ni. Hai, sekarang ni kita dah ada seksi. Ni Photographer. Fotografer. I photographer juga. I saja dia tak nak bawa kamera I. Yang ni siapa? I'm the model. Sebab I pakai iPhone. I'm the model. Portrait mode. I'm the model. Model fokus. Fokus sikit boleh tak? Fokus. Sebelum kena lempang. You bayar I kan? Here. Model kena fokus. 1, 2, 3. Model. Okay, ni guna phone kamera kawan aku. Ini pula gambar daripada fotografer yang ambil. Kejap, nak tahu bawa ke tak bawa? Kita pergi mana? Kita Pergi tangga. depan tangga. Michael tak bawa. Girl, tinggal dia punya bag ear. Oh, tak bawa. Wah. Girls. Girls, I kau girl. Hai, Halin. Hi. Panas sini kalau nak masuk vlog aku. Aku kan Haspa Harry. Say hi. Kau? Tapi kat dia gelap. Meletup. Kamera follow me. Okay, hi Jaya. Hi. Oh my god, so meletup. Yo. Ya. Cepat. Jom. Let's go. Orang pribadi je bawa. Kalau aku buat, kalau tanya aku buat. Tapi beg aku. Gambar ni daripada kamera fotografer. Actually kan, gambar semua ni yang fotografer ni ambil ni adalah kami ni first job dia untuk ambil convocation punya ni. Sebelum-sebelum ni dia ambil semua job yang wedding. Tengok depan. Body semua ke depan lah. Macam ni. Saya punya contoh ke siapa?
Random je. Atau aku tak ke sini. Alah, tak boleh pula dia tak. Lupa lah dia tengok tu. Layan lah. Ah, betul. Jangan disotong. Ready? Kita lompat. Naknya lari. 1, 2, 3 lompat. Okey, dalam 1, 2, 3 kita lompat. Sambil kita lompat. Lompat kat sini, lompat sini kat jalan. Lompat kat mana? Okey, lompat lari dulu. Lari dulu, lari dulu. 1, 2, 3. Cuba tengok, aku jatuh kan. Tengok. Pantatku. Tersusun. Tertutup orang belakang. Aku telah melompat terjejak seliparku. Rasanya tu je kot. Okey kan? Jaya, so nice. Apa nak ni gambar book? Ni gambar yang berlari-lari untuk mengejar cinta. Okey, ni pula kita tengah melompat untuk mengejar sesuatu impian. Gambar bersama fotografi kita yang memandang aku begitu. Ini adalah sesi untuk Aiman memberi hadiah kepada semua orang. mana? Dah tak enjin dah. Okay. So sebenarnya kalau ikutkan aku nak bagi kat semua orang lah. Okey, tapi kalau ikut aku bagi esok, tapi esok tak sempat. Aku takut esok. Aku takut esok tak sempat nak bagi pas kat orang. Jadi aku fikir nak bagi hari ni lah. Sekali Jaya dengan Hausa dah bagi pula. Okey. So aku bagi sampai hari ni lah. Tak payah. So semoga kita dalam combo. Ini adalah hadiah yang aku mahu bagi kat korang. Okay. Ya tak? Ya tak? Ya tak? Ya, dapat buat.
Okay, so aku takut esok tak sempat nak bagi tu, aku bagi hati saja mana yang ada. Tapi dalam masa sama aku bagi ni, aku nak minta tolong korang pas kat kawan rapat. Apa ni? Yang rapat korang lah. Okay? Yang korang senang untuk berhubung. Sebab aku rasa esok aku dah tak sempat dah nak bagi. Tak payah dah dapat. Okay, so okay, Kenapa muka merah-merah? Macam nak pusing ni. Nah, Selamat pagi. dapat sangat. Macam nak pusing ni. Tak boleh pusing. Aku nak hitam. Pink boleh ke? Tak ada pilih-pilih, aku bagi semua sama je. Tengok jap, itu ada dekat kan? Ada yang tak aku tak sempat letak lagi. Hijau dekat tu tak ada. Ada tu. Kalau hijau tak dekat. Kita dapat bunga Tak ada daripada tu jap untuk Aiman. Dia dah ada ankol lah. Bau dah, tu pun sabun tau. Tahun. Sabunnya aku pegang tak? Sabun kejap aku pakai bau tu. Mina. Lalu kata apa? Okay, 1, 2, 3. Okay, ngau. Tiga orang. 1, 2, 3, 4. Buat macam mana tu? Gila-gila ke? Ni Biasa. Ambilkan limbung je lah. Aku mau rakam kau pula. Cepat. okay, so dah settle dah semua. Oh, Farah datang. Farah. Farah bang. Aku tahu aku ni dah macam aku bang. Dia dah sing-sing. Itulah aku punya warna pink. Betul tak? Ha? Wah. Okay, so dah dapat semua. Rumah kau dengan rumah aku sebelah je Jangan ngada. Masuk. Okay. So, masuk. Record ke? 0.5 ke? Ha, 0.5. Okay. Aku serabai tu. Ya, aku rambut tu serabut. Okay. Okay, lepas photoshoot aku dengan family aku makan kat Digano Cafe. Oh, dah senaraikan total harga semua kat situ. Harga dia jangan ditanya sebab aku pun tak faham. Tapi sedap weh, serius sedap. Dia punya steamboat dia boleh lah. Recommended untuk you all yang family makan portion sikit. Okay, sangat recommend. Okay, ni waktu ni kita nak balik ke homestay. Saja ambil gambar depan pintu homestay ni. Ni hadiah daripada Aiman and Tija. Okay, sebenarnya aku ada terlupa untuk include minyak. Minyak tu sebenarnya daripada tarikh lain sebenarnya. So aku include lah kat dalam 20 ni, 11, 10 ni. Saya sepatutnya 22 dengan 23 macam tu. Thank you for watching for my vlog today. So see you for the next video.